Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam, kita Shah Bandar Raya hebat bersama. Kembali kita di TV PSS Shah Bandar Raya. Saya Nur Hazrin Adawiyah. Dan saya Nur Kisina Balkis. Kami adalah wartawan TV PSS anda pada hari ini. Hari ini 10 Mac 2025. Berlangsungnya Majlis Watika Pelantikan Pemimpin Murid. Di sebelah saya merupakan Ketua Pelajar SMK Shah Bandar Raya tahun 2025. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lakil Alfian bin Muhammad Nasiruddin. Saya boleh panggil nama saya Akil. Saya merupakan Ketua Pengawas bagi tahun 2025. Okey, baiklah Akil. Apakah perasaan anda selepas dilantik sebagai Ketua Pelajar SMK Shah Bandar Raya tahun 2025? Saya berasa gembira, tapi pada masa yang sama saya berasa agak terkejut pada awal-awal selepas saja saya dilantik oleh Ketua Pengawas. Itu saja. Apa pula harapan anda sebagai Ketua Pengawas tahun 2025 ini? Saya berharap barisan Ketua Pengawas saya dapat menjalankan tugas dengan baik dan amanah dalam menjalankan tugas. Baiklah, terima kasih Akil kerana telah meluangkan masa dalam sesi temu ramah ini. Saja liputan kami pada kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk Like, subscribe, share dan komen. Bye. bye.